Peringkat awal kaki bengkak tu sikit je, datang awal sikit-sikit sikit lepas tu dia hilang. Tapi lama-kelamaan kaki tu bertambah besar. Jadi bertambah kaki bertambah besar dan bengkak dan keras sungguh datang. Dan bila datang ke klinik, saya tengok, saya simpati sebab orang ni kukuh asalnya, berat dia asal dalam 70 kilo, tapi bila datang ke klinik berat dia 90 kilo, duduk atas kursi roda macam ni, penat, dan kaki dia memang bengkak gila-gila. Saya tak boleh marah lah, simpatilah kat dia kan, sebab datang dalam keadaan begitu rupa. Tapi geram juga sebab dia bukan orang biasa, dia orang terpelajar, cikgu kan. Takkan tak boleh beza kan. Tapi itulah hakikatnya, yang datang dalam keadaan memang parah lah. So bila jadi macam itu, kita buat pemeriksaan lah. Kita nak ambil darah pun tak boleh lah bila dah bengkak. Sebab bengkak ni bukan hanya kaki, sampai ke perut dah buncit dah. Ini pun masih duduk tegak macam ni je, mata pun dah kuning dah.